Apapun seorang yang mengambil anak angkat tapi belum kahwin, macam mana auratnya nanti? Kalau ambil anak angkat, kalau masalah aurat, tengok anak angkat tu laki-laki dan ke perempuan. Kalau perempuan kurang masalah. Nah, kalau laki-laki masalah. Jadi kita jadikanlah anak angkat itu mahram kita. Mahram ni umur kita hidup ada 3 jenis mahram. Mahram bin nasabi, mahram bin radha', mahram bin musaharah. Mahram ni maknanya man harama nikahuhu, orang yang kita haram nikah dah. Jadi mahram kita. Bukan muhrim, mahram. Nah, mahram bin nasab, keturunan. Kita dah ada dah keturunan. Mahram bil musaharah, dengan mengambil dengan sebab perkahwinan. Anak tiri, mak tiri, pak tiri. Dah umpamanya menantu bertua. Nah. Mahram bil radha'ah cara dia. Mahram dengan sebab menyusu. Faham tak? Menyusu. Radha'ah. Orang Terengganu panggil ngopek. Nah. Sini panggil apa? Menyusu. Menyusu, nah. Jadi susukan dia. Sekurang-kurang kita susukan ialah 5 kali kenyang. Walaupun 5 kali itu berlaku dalam satu hari, sah dah. 5 kali kenyang. Maksud 5 kali kenyang, dia menyusu, bila kenyang dia berhenti sendiri. Dia panggil sekali. Walaupun 5 kali itu dalam masa sehari. Contoh lepas subuh dia menyusu, kenyang, dia pun tidur. Lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isya, 5 kali dalam sehari dia menyusu dan kenyang, sudah menjadi anak susuan. Atau 5 kali susu itu dalam masa 2 tahun. Nak masa umur sehari sekali, umur 6 minggu sekali, umur 6 bulan sekali, setahun 2 bulan sekali, setahun 9 bulan sekali, 5 kali juga. Faham? Tapi biarlah dia yang berhenti, dia yang cabut kepala daripada menyusu, biar dia berhenti. Jangan kita cabut, kita yang bilang 1, 2, 3, nampak lah itu. Dah, kesian kat budak. Nah, dia berhenti sendiri. Yang kedua, syaratnya budak ni belum genap 2 tahun. Belum genap. Kalau dah genap, tidak boleh jadi anak susuan. Kalau dia kata 5, tak jadi. Nampak tak? Jadi bapak susuan. Nah, sebab tu ada orang tanya, Ustaz, dah kalau suami terminum susu isteri 5 kali kenyang, ada tanya soalan, jadi dah anak susu? Kita kata jadi, jika suaminya belum genap 2 tahun. Nah, ada tak suami tak sampai 2 tahun? Soalan seterusnya, jadi dah bila jadi anak susuan dia, kerana menyusu dengan dia, contoh, maka hukumnya anak susuan ni lagu mana Ustaz? Nak tahu hukumnya, nak tahu hukum senang aja. Awak kena buang. Buang apa? Buang perkataan susu di belakang. Anak susuan, buang susuan, tinggal anak. Hukumnya macam anak. Nah, pak saudara susu lagu mana Ustaz? Buang perkataan susu belakang, tinggal pak saudara. Tu hukum dia. Faham? Ma yahrumu bin radha'ah, ma yahrumu bin nasabi. Dalam hadis kata haram dengan sebab menyusu itu apa yang haram dengan sebab keturunan.